मर्जी जो दे रहा तू ज़्यादा पता चल आगा 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 मुका इतना दूर क्यों देख पता कितना 1.5 Untuk solat Jumaat di Masjid Nabawi, kami sangka 1 jam lebih awal tu kami anggap awal lah. Rupa-rupanya kami ni terlewat dan tak boleh nak parking berdekatan dengan Masjid Nabawi. Jadi terpaksalah berjalan kaki dalam 600 meter kot. Di bahagian luar ni dah dipenuhi oleh kebanyakannya wanita dan kami masuk ke sini main kedah je lah. Tak tahu ada ruangan lagi ke tidak, tapi selagi boleh berjalan ke depan kita cuba jalan ke depan. Tapi nampak ada yang berbatah balik ni, maknanya kemungkinan tak ada ruang dah untuk solat di dalam walaupun masa lama lagi. Bahagian luar ni semua perempuan. Yang lelaki cuba nak masuk ke dalam, tapi tak pasti lagi ada ruang ke tidak. Cuba nak ke bahagian atas bumbung. Okey, nampaknya di bahagian atas pun tempat-tempat yang selesa berkapet semua tu dah dipenuhi. Macam mana salah sendirilah, lewat sikit. Ingatkan 1 jam tu okey. Okeylah, di sini ada ruang sikit. Reda je lah dengan tempat di sini walaupun agak panas sekarang, matahari memancar dan cuaca panas. Dah tak ada dah yang sejuk tu. Selesai solat Jumaat, menapak lagi untuk pergi ke kereta. Tuah Jumaat yang berkat, kami dibawa makan tengah hari ke sebuah restoran milik seorang syekh Masjid Nabawi. Dan yang menjamu kami adalah Ustazah Pengurus Tahfiz An-Nur Bakti di Madinah, tempat Dr. Rahim dan isteri berkhidmat secara sukarela pada masa-masa tertentu. Dan yang lebih bertuah, kami dijamu dengan menu istimewa. Anak unta. Anak unta. Jadi dia sembelih anak unta tu. Ni menu ni anak unta ni? Ni anak unta, nasi anak unta. Ni pecah rekod lagi ni. Nasi anak unta. Tapi lembut isi dia tu. Anak kambing. Anak kambing. Kita Dia lagi mahal kan kot. dia Daging dia lembut. Itulah reasonnya. Dia ceritanya dia tak jual ibu kambing yang kita makan tu, tak. Ada daging. Pertama kali dapat merasa makan daging anak unta dan daging anak kambing. Panas-panas ni boleh sedap ni. Tak punya ni, saya makan dulu. Okey tak? Okey. Aku nak makan. Pulang ke rumah petang itu, kami bersiap-siap pula untuk ke Makkah Al-Mukarramah.